Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak belajar macam mana nak pasang template untuk laman web. Okay, by default template laman web OpenCart biasa-biasalah, tak apa cantik sangat kan. So macam mana kita nak bagi laman web kita cantik? Sebenarnya laman web kita cantik ni dia dipengaruhi oleh template. Lepas tu dia juga dipengaruhi oleh logo dan banner-banner yang digunakan dalam laman web. Jadi dan juga gambar-gambar di bahagian muka hadapan. Jadi kalau macam contohlah kita buka ni adalah website menjual template kan. Ni website overseas lah, luar negara kan, yang menjual template. So kita tengoklah cantiknya website ni kan. Katakanlah kita buka ni live demo dia. Ni live demo website ni. Sebenarnya apa yang menjadikan website tu cantik? So kita tengok kita boleh kaji. Okay. Bila kita buka laman web ni, okay, ni website yang luar negara lah kan, e-commerce OpenCart. So yang menjadikan dia cantik sebenarnya, okay, ni logo kan, keseluruhannya template kan, ni template lah keseluruhan ni kan, ada background belakang kan, ini banner, ni banner kan. Okay, dan ini adalah gambar produk di muka hadapan. Gambar produk muka hadapan sangat penting. Jadi kan kalau sebab feature ni kita boleh pilih produk apa yang ada kat feature ni. Tapi jadi bila kita boleh pilih, kita akan select produk apa yang akan ada kat feature kat muka depan. So bila kita pilih tu, make sure kita pilih produk kita dah select. Katakan nak masuk gambar iPhone. So kita letak gambar yang cantik-cantik je lah. Gambar utama dia. Ni gambar utama yang akan display ni. Kan? Okay, so yang ni latest. Semua gambar, kalau tengok semua gambar ni cantik kan. Dia sebenarnya jadinya apa ni yang mempengaruhi macam website tu cantik ke tak? First template lah. Kan? Lepas template dia punya logo. Okay, lepas logo dia punya banner. Ni banner kat sini lah selalu. Ataupun kadang-kadang ada website kat tepi. Kan? Lepas tu gambar-gambar produk pun mempengaruhi. Jadi template, logo, banner digunakan di muka hadapan. Lepas tu gambar-gambar produk yang berada di muka hadapan. Tu penting. Okay, so sekarang ni macam mana kita nak beli template? Okay, sebenarnya dekat website opencart.com ni adalah website rasmi OpenCart. Memang OpenCart punya website lah. So dekat sini kita boleh beli. Kelebihan beli kat sini sepatutnya lah, macam sekiranya ada macam berlaku penipuan ke apa ke, sepatutnya website opencart.com ni akan bantu kita lah untuk macam dapatkan hak kita semua kan. So biasanya saya akan beli kat sini lah. Dan kalau kita bayar guna PayPal, kita punya produk tu, kalau digital produk ni, template ke extension, kita dapat terus. Tu dapat. Masa kita beli tu terus dapat. Okay, katakanlah kita nak beli template sekarang ni kan, cute baby kita type Okay, katakan sekarang ni saya nak pasang template ni website Little Hijaz kan, Little Hijaz wardrobe. Sebelum kita ubah template macam ni lah. Okay, kita kena screenshot sikit kot. Screenshot ni print screen sebelum dengan selepas kan. Okay, so saya screenshot dululah. Screenshot, nanti kita buat perbandingan sebelum selepas. So nampaklah beza dia kan. Okay, save as. Okay, desktop LH Little Hijaz LH. Okay, ni sebelum. Okay, so sekarang ni website sebelum. So sekarang ni kita nak tukar template lah. Okay, tukar template. Katakan kita dah decide nak beli baby kids Baby kids kan. Okay, baby kids. Okay, yang ni lah template. Betul ke? Bukan kan? Sebab nak beli 36 kan. Oh, dekat sini yang ni cute kid ke? Cute kid kan? Yang ni kan? Cute kid kan? Ya, betul tak yang ni kan? Ya, kita tengok sekejap live demo dia. Kan takut tak betul pula. Okay, macam Penur Hafiza, dia nak beli template ni. Template Cute Kids kan? Yang dibuat oleh Heki Mabi. Ni template dia nak beli ni. Okay, harga template ni, okay, kalau dekat website Heki Mabi ni harga dia lebih kurang 36 USD kan, kalau kat Heki Mabi kan. Jadi kita pergi dekat sini, dekat website OpenCart ni, dia jual harga dia Cute Kids kan, bukan Cute Baby kan. Cute Kids. Okay, ada ni this one kan, di 30 USD kan. Okay, ni cute. Okay, ni 30 USD. Okay, 30 USD ni kalau kita nak tahu duit Malaysia, kita buka Google kan, lebih kurang lah. Okay, 30 USD to MYR.
Okay, nampak? Ni lebih kurang lah. Ini yang Google cakap. Google cakap RM124. Kan? Tadi kita tengok paper ni 129 kan. Lain sikit tadi tengok paper 129. So yang ni anggaran lah. Mungkin ada beza-beza sikit RM4-5 macam tu. Okay, so ini cost dia. Cost template saja ya. Belum cost pasang. Kalau kita upah orang pasang, mungkin ada charge. Contohnya biasa standard market orang ambil upah charge pasang template ni dalam about RM100. Charge pemasangan sahaja. Jadi charge pemasangan kalau kita ada knowledge, kita ada ilmu, kita pasang sendiri, mungkin free lah, kita beli template je lah. Kan? Okay. So kita dah dapat, katakan ni template dia, kita nak beli kan. Okay. Nak beli senang saja. You must buy a license to download the extension. Click here. Okay. Kan? Dan kita tengoklah dekat sini compatibility ni penting compatibility tu maksudnya disesuai tak dengan kita punya version OpenCart. Macam contoh littlehijazwardrobe.com menggunakan 2.1. So kalau kita tengok tadi 2.1 ada tak ada dalam list ni? Ada kan? 2.1 ada kan? So maksudnya kita boleh gunalah untuk website kita. Tapi katakanlah website kita 1.5. Macam yang sebelum ni kan? 1.5 tak boleh lah. Tak boleh pakai. So tak boleh guna template ni, pakai template lain. Macam tu lah. So kena tengok lah. Yang penting sekali masa nak beli kita tengok compatibility. Version OpenCart tu sesuai kita. So klik here. Kita klik kat sini. Okay, so saya akan bayar guna PayPal. Okay, PayPal ni dia tolak terus daripada akaun Maybank saya lah. Saya klik confirm. Okay, lepas tu dia akan bawa terus ke akaun PayPal saya. Kita nak beli ni. Seminit je, bayar je terus dapat download. Memang sekejap. Okay, so kena masukkan password lah. Alamak. Okay, saya login PayPal. Okay, so dekat dalam PayPal katanya 129.38 kan. So bila saya klik pay bayar, dia akan terus tolak daripada akaun Maybank saya. Okay. Okay, so saya klik pay now. Bayaran ni RM129.38. Okay, dah bayar. You paid $30. So dia dah tolak daripada akaun Maybank saya RM129.38. Okay. Saya return to merchant lah. Okay. So pergi dekat my account. Okay, saya login balik. Pergi dekat your download. Dah boleh download. Yes. Sekejap. Okay, klik pada ni nampak your download kan. Okay, sebab tak sabar nak pasang ni. Okay, so kita nak guna ni kan 2.1 kan version kan. Okay, download sini. Okay. Okay, so kita buat satu desktop untuk Little Hijaz. Folder Little Hijaz. Saya masuk dalam ni senang Tadi MB Kids kan. Okay, save kat sini. Okay, so dia download ke komputer. Tunggu dia habis download lah. Okay. Dia download dalam zip. Ini digital product lah dia orang jual kan. Kaya orang jual digital product ni. Orang Malaysia beli, berapa ramai orang Malaysia beli. Okay, dia dah siap download. Lepas dia siap download. Okay, so kita nampak ni kat sini dia tengah download. Okay, dia dah siap download kan. Okay. Okay, sekarang ni dia dah siap download. Apa yang kita perlu buat ialah, ini adalah cPanel. Kan, cPanel. Okay, sebenarnya cPanel ni kita boleh tukar sikit dia punya theme dia ni. Kita buat tukar sikit muka depan dia. Layout dia. Sama je. Tukar layout. Cara presentation dia punya cPanel ni. Itulah. Kita biasa guna ni. Itu yang baru punya. Itu yang baru punya. So yang ni biasa. Apa yang kita perlu buat ialah pergi kat File Manager. Okay, go. Sini kan cPanel ni banyak ni, pergi kat File Manager. File Manager ni sama macam kita punya pen drive lah. Tempat menyimpan data. Okay, so sekarang ni littlehijaz.com ni dekat main domain kan. So semua file ada kat main kat sini lah. Okay. So apa perlu kita buat? Klik upload. Upload. Kita nak upload file yang kita dah download ke komputer. Kita nak upload ke server. Nak upload ke. Kita unzip ke tak payah? Tak payah pun tak apa. Okay. Ni kita pergi sini. Tadi kan. Ni kita klik sini. Kita upload. Kita
Seketul tu upload lah Seketul tu upload terus. Satu file zip tu kita upload terus. Tak payah extract ke apa ke dulu. So kita kena tunggu dia complete ni. Ni sekarang dia tengah upload ni ke server. Dia upload ke server kita lah. Server littlehijaz.com lah. littlehijaz.com. So kita kena tunggu dia until dia complete 100%. Banyak lah 14%. Sebab PSD pun dalam tu. Tapi ni PSD ni. PSD ni boleh edit lah. Ni just wardrobe. Ni file Photoshop. Photoshop yang original. Kalau ada Ni Hana. Ni semua file banner head, logo pun ada dapat. So macamnya yang ni semua ni awak dapat. Kit store ni awak boleh edit tukar jadi ni. Semualah ni semua banner ni. Dapat. Ni semua file banner PSD. Semualah background pun sekali. Special price. Even kalau kita nak tukar, kita nak edit, kita replace je. Faham tak? Replace masuk dalam file ni balik. Sekejap Okay. Dah edit tu kena upload balik ke tak? Kena upload balik. Kejap, saya sedang tengah upload ni. Sebenarnya kita tengah tunggu yang ni 100% complete, baru kita akan buat perubahan pada ni lah. So lagi, sebenarnya dia lama kat sini je. Sebab yang ni file ni besar. So dia nak tunggu upload ke server lah. So yang ni phone pun boleh tukar rupanya. Wow, phone pun boleh tukar. Boleh tukar phone ni. Dekat phone punya setting. Bukan. Ni PSD punya ni. PSD yang dia guna untuk. Kita tukar tadi template tu, dia akan terus tukar untuk view mobile jugalah kan. Yang ni kalau nak tahu yang image tu semua kan. Ni kan semua kan yang macam sale semua ni kan. Kalau kita nak tukar kat sini lah dalam folder image. Tapi kena replace yang file asal. Faham tak? Ni simbol sale ataupun top search ataupun price tag. Ini kan cara baru upload punya team tu. Belum pasang lagi ni. So kita tengah tunggu dia siap. Icon ni buat asing pula ke bukan dengan team sekali? Apa account? Icon untuk sale, discount. Itu lain. Yang tadi kita dah buka kan? Yang tu kalau kita nak nanti saya tunjukkan macam mana nak ubah dia. Team ni background je kan? Team ni keseluruhan. Kalau nak edit, nak tukar macam yang sale tu lain punya bentuk ke, nak tukar semua itu nanti kita tunjukkan. Sekarang ni saya kena settlekan. Sekarang ni kita tengah buat, tengah upload. Sekarang ni tengah upload team ke server. Sekarang ni file team ni kita dah settle upload. Ni complete. Lepas tu dia totally berubah kan nanti? Ada step dia lagi. So kita reload kat sini, kita reload. Kita reload kat sini, reload. Ni extract, kita extract to Hekmabi. Kena extract ke dalam satu folder. Kita macam extract kan di dalam zip tadi. Kita nak keluarkan semua file kita masukkan dalam satu folder dulu. Extract file Hekmabi. Saya masuk dalam satu folder lah, folder nama Hekmabi. Folder tu folder baru lah. Macam seperti tak ada tapi nampak ada folder baru. Tadi baru buat lah. Ni kita extract, kita ni kan. Klik ni extract. Lepas tu kalau kita nak masuk ke dalam satu folder baru, kita buat je lah apa nama folder. Dia auto akan berbentuk satu folder baru. Dah ada dah. Sekarang ni semua file yang template dalam ni nampak ni. Ni. Ini semua ni lah. Benda ni yang kita kena upload. Nampak ni. Ni upload all teams ni kan. Ni semua ni kita kena upload. Select all. Move file. Move file ke public HTML. Ke public HTML dia sebabnya kenapa kita nak move ke public HTML, sebab main domain berada di public HTML. Main domain berada ni maksudnya semua file OpenCart berada di public HTML sebab dia pada nama domain utama. Kadang-kadang ada orang dia buat website e-commerce OpenCart pada subdomain. Contohnya /shop. So dia kena pindahkan kepada /shop. Faham tak? Kepada location kat mana dia punya website tu. Ni public HTML, move file. So dia dah masuk. Tapi lupa pula nak pesan lagi satu. Sebenarnya kena baca dulu readme file dia. Dia ada documentation ni, readme file. Readme file ni macam mana cara nak pasang benda ni. Dia kan ada, sebabnya setiap template tak sama. Setiap template dia punya cara pasang dia ada beza-beza sikit. So kita tengok yang ni kalau kita tengok dia punya ni kan. Open. Dia lepas kita download, macam mana kita nak pasang? Upload. Kita dah buat lah yang tadi tu. Upload folder ni to your online store. Kita buat tadi. Cuma yang ni dia guna software Fazila. Kita guna cPanel.
Dia guna software FTP lah. Ada software dia guna. Kan? Okay, lepas tu, activate your white red theme. Okay. Sekarang ni dia kata, lepas kita dah upload, kita dah buat dah. Step ni. Step ni adalah upload ke server. Server hosting kita lah. Okay. Step kedua yang disuruh buat. Okay. Activate your white red theme. Masuk ke sistem, setting. Okay, kita pergi kat sini. Kita punya ni. Kan? Setting, sini. Kan? Sekarang kan kita punya ni macam ni. Betul tak? Template ni template. Okay, sekarang kita nak tukar. Okay, klik edit. Tukar ni. Suspend tak? Suspend kan? Suspend. Okay, saya tukar. Okay. Ni template lama lah. Exercise Adela ni kan? Tukar. Okay, bismillah. Okay, tukarlah ni. Oh, masuk sini. Tukar kat sini dulu. Ni. Tempat tukar. Setting. Ni setting. Dah setting, edit. Okay. General ni kan, ni template nampak? Ni tukar. Okay. Klik save. Okay. Lepas dah siap, refresh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jadi dah. Cuma banner ni besar. Banner ni besar. Besar daripada size yang sepatutnya. Dia ada size dia. Boleh. Tak. Cuba buang. Okay. Okay, sekarang ni kita kena edit dulu. Okay. Lepas dah, sekarang ni template kita dah pasang. Kita kena edit lah. Kan? Kena edit. Bagi sama macam dia punya, orang panggil, dia punya text, original sample dia lah. Okay, ni sample dia kan? Betul tak? Ni sample dia. Okay. So, sekarang ni dia tak ada lagi, kalau perasan, dia tak ada lagi benda ni. Kan? Yang ni tu dekat sini. Pergi kat modules. Okay. Sekejap Ni. Modules. Oh, azan dah. Modules. Oh, Pavo template sebelum ni. Modules. Ni dekat modules. Edit template. Okay, kejap. Ada satu lagi step yang tertinggal ni. Okay, lepas tu sistem. Oh, okay. Option tab. Click on the image. Okay. Yang ni kan adalah image yang dia recommended. Okay. Ni kan. Adjust your image size and set your store logo. Kita pergi kat sini. Setting. Okay. Klik edit kat sini. Dekat sini image. Kan. Ni kan logo kan. Okay. Dia dah ada recommended kita punya size yang dia nak. Contoh. Ni setting yang kita kena tukar. Ni 80, 80, 228, 228 kan. So yang ni kena tukar lah. Kategori image size 80. Dia kena ikut recommended dia. 80, 80. Lepas tu yang ni kena follow lah ni. 228, 228. 500, 500. Kan? Dia kena sebab recommended dia ni adalah berdasarkan kesesuaian template tu. Maksudnya kalau tak sesuai dia tak bagilah recommended tu. Ni semualah. Kena tukar semua ikut ni recommended dia ni. Ni. Kena tukar ni. Dia dah bagilah ni semua. Kan? Okay. Set up your module to. Okay. Okay. Lepas tu. Dia beritahu untuk banner kat muka depan. Size dia 1140 x 460. Ni muka depan. 1140 x 460. So contohnya saya save image ini. Saya nak tengok dia punya size dia berapa. Yes. Kita kena ikut dia ada recommended. Maksudnya kat depan ni dekat depan ni 1140 x 460 je. Okay, so kita buka Photoscape. Okay, 1140. Ni dapat ni. Ni sebesar ni 1170. So kita resize 1140. Tapi kena macam kalau boleh suruh designer edit lah. Kali 460. Ni kali 460 boleh lah kot. Kita trace save. Okay. Ni. So follow je lah dia punya arahan dia. Kalau kat sini arahan dia sistem design banner. Dekat sini sistem. Sekejap. Sini kan. Banner. Yep. Tapi arahan dia memang kena follow. Nampak? Ni kan? Ni kita kena faham betul-betul lah. Extension, module, slideshow, install, bestseller module, kategori module. Kena edit semua ni. Banyak ni.
Manufacture module, latest module, specials module, CSS. Okay. Sekejap oh lah. Sekejap. Ni kita tak set lagi dia punya ni. Dia punya tab atas ni. Banner kat atas ni. Macam internet pula problem.